dalam ni saya dah pasang lampu. Okey, ini tempat letak lampu. Saya akan pasang sekejap lagi lampu tu. Okey, inilah brooder yang saya maksudkan tadi. Sekarang saya Selamat petang para penternak Magin daripada Libra Agro Farm. Hari tu kita ada tengok macam mana nak buat brooder DIY. Brooder DIY skala rumahan yang boleh menempatkan sebanyak 10 ekor DO chicken. Okey, hari ni saya akan cuba review cara kita gunakan barang yang kita perlukan untuk letak dalam kita punya brooder DIY. Brooder DIY ni senang untuk buat. Cara dia senang, hanya beberapa cara saja. Lepas tu dia punya storage box tu pun senang untuk kita dapat. Kita boleh beli daripada DIY. Kepada para peternak yang masih belum lagi tengok saya punya video yang ke-17 tu, DIY brooder skala rumah tu, cuba tengok. Nanti saya akan share link dalam description ataupun ini dia. Gambar ni. Gambar ni lah. Dia punya thumbnail, title dia. So cuba cek video ke-17, V17 DIY brooder skala rumahan, simple dan easy. Jom saya tunjuk apakah cara dia, macam mana saya sediakan saya punya brooder sebelum saya letak anak ayam kampung ataupun anak ayam Belanda. Jom saya tunjuk macam mana cara ni. Ini dia brooder DIY yang saya maksudkan tadi, yang saya buat secara sendirilah, DIY, do it yourself. Okey, brooder ni storage box saya beli dan saya telah potong, letak BRC dalam ni. Saya dah pasang lampu. Okey, ini tempat letak lampu. Saya akan pasang sekejap lagi lampu tu. Ni selalunya saya akan letak habuk kayu lah. Saya akan letak habuk kayu. Kalau penternak dapat habuk kayu okey, ataupun sekam padi. Sekam padi jangan letak. Hey padi. Dia punya straw kan, straw padi yang sudah kering. Cuba letak tu, ataupun rumput kering pun boleh. Senang untuk dibersihkan. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk. Kita masukkan habuk kayu. Ini adalah habuk kayu yang saya beli dekat sini. Saya beli dekat kilang kayu lah, kilang perabot. So saya akan masukkan. Just masukkan lebih kurang, bagi dia tebal cukup. Sebab kalau anak ayam 10 ni, dia punya buangan tu tak banyak. So kita sediakan. Okey, macam ni lah. Bila kita dah letak kita punya habuk kayu dalam ni, kita ratakan semua. Okey, bagi dia sama rata. Kita taruh tebal sikit supaya dia punya najis dengan ni, air pun dia akan serap ke dalam. Okey, dah letak macam ni. Lebih kurang okey lah alas dia. Okey, macam ni rupa dia kalau dah letak semua. Okey, setelah dah siap letak kita punya alas brooder ni, saya pakai habuk kayu. So kita akan letak tempat letak air. Ini dia tempat letak air yang kecil punya. Kalau boleh cari yang kecil punya. Yang kecil punya ni senang. Dan para penternak nak buat DIY ni, cuba cari storage box yang dalam dia panjang, dalam tinggi-tinggi, jangan tinggi, supaya senang untuk kita tutup dan letak tempat letak air ni. Jangan cari yang pendek punya. Kalau pendek punya, yang ni tak muat, tak boleh tutup nanti pula. Cari yang boleh letak ni di satu sudut. Okay, selepas dah letak tempat letak air, cuba belikan tempat makanan dia yang kecil punya. Okey, pada awal DOC ni tak perlulah letak yang ni. Letak yang bahagian bawah saja dulu, yang ni. Bahagian bawah, ataupun letak piring ke apa-apa bekas yang dia tak tinggi, dia macam plate.
supaya letak ni senang anak ayam DOC chicken ni, DOC anak ayam kampung ni untuk pergi makan. Sebab dia yang baru menetas tu dia belum pandai lagi untuk cari makan. So bila kita dah letak dekat bawah, cuba letak dekat bawah, tapi jangan letak atas. Inilah, cari satu plate ke apa ke, letak atas, kertas ke apa ke, just letak atas untuk 2-3 hari. Selama 2-3 hari dia, bagi dia pergi makan, bagi dia pandai makan. Okay, kena pasang mentol. Saya pakai mentol 25 watt sebab bekas ni bekas kecil. So saya pun pakai bekas 25 watt sajalah lampu ni. Okay, sudah pasang ni. Kita letak tempat letak makan. Okay, tempat letak makan ni, cuba cari yang kecil punya. Kecil, letak. Okay, dah letak tempat letak makan. Kalau betul letaklah satu sudut, bagi dia ada ruangan untuk dia bergerak. Jangan letak terlalu dekat. Yang ni panas, dia kena ni, dia akan bakarkan tempat ni, nanti berlubang pula. Kalau boleh letak dekat sana ataupun sini. Macam ni lah. Bagi dia ada ruang untuk anak ayam kita untuk jalan semua. Sebab dia punya ni kecil, so jangan terlalu banyak letak barang dekat dalam. So bagi dia sentiasa, anak ayam tu bagi dia sentiasa bergerak. Di pagi hari cuba tutup lampu. Kalau terlalu panas pun tak baik untuk kita punya anak ayam kampung atau anak ayam Belanda. Di pagi hari tu tutup lampu. Kalau you rasa sangat panas tu, lampu tu bagi tutup. Di malam hari buka lampu ni. Okay, satu keistimewaan brooder ni you boleh letak di mana-mana pun. Atas meja, depan rumah, okay, dalam bilik pun boleh letak. So senang. Macam ni je dah kita boleh tengok keadaan dekat dalam kita punya brooder. Kita punya brooder DIY ni. Okay, hari ni saya tak ada anak ayam belum menetas lagi, so saya tak dapat letak dalam tu dan tunjukkan kepada para penternak. Nanti bila dah ada anak ayam tu dah menetas tu, saya akan cuba letakkan dan ambil video satu lagi lah. Okay, jom kita cuba pasang lampu. Macam ni lah setelah dah pasang lampu dekat dalam keadaan dia punya brooder. So kita boleh lepaskan 10 ekor anak ayam dekat sini. Tapi kalau boleh belilah kotak yang besar sikit pun boleh, sebab bagi dia ada banyak ruang lagi. Dalam ini kita boleh simpan selama 2 minggu, bagi dia besar dan tutup. Okay, brooder macam ni dia selamat daripada kucing, tikus dan benda-benda yang boleh mengancam kita punya anak ayam lah. Senang boleh angkat, boleh angkat senang je, senang. Kita boleh pindah di mana-mana tempat yang sesuai yang kita nak letak. Sekiranya kita punya brooder ni dah kotor, dia punya dalam ni dah kotor, senang saja. Boleh buka lampu ni, buka ni, buang saja. Yang alas ni bagi buang, tukar dengan alas baru, boleh cuci dengan air. Senang untuk dicuci, untuk dijaga semua. Okay, senang untuk dicuci ataupun dijaga. Buka lampu ni, buka ni, keluarkan, bawa, buang, luar. Lepas tu cuci, letak yang baru punya. Senang. So brooder ni itulah keistimewaan dia, senang dicuci, senang dijaga. So inilah kita punya brooder DIY, dah siap punya, dah settle. Okay, macam ni lah. So saya berharap para penternak dapat cuba dekat rumah. Cuba, boleh buat, senang saja. Cuba tengok saya punya video, saya dah share dekat link dekat saya punya description. Okay, video ke-17. Okay, tengok dari sisi, inilah storage box. Dan macam inilah. So kita boleh lepaskan kita punya anak ayam dekat dalam sini. Okay, setakat ini saja video untuk hari ini. Cara kita gunakan, kita menyediakan brooder DIY kita yang telah kita buat. Okay, saya berharap para penternak fahamlah penjelasan saya dan cara saya tunjuk tu, dan manfaat kepada penternak. Sekiranya penternak nak membeli, rasa susah nak buat ke, tak ada bahan untuk buat, cuba ambil nombor telefon saya dekat description dan boleh call saya.
kita pun ada sediakan. Kita bagi satu package lah, satu kotak ni siap dengan 10 ekor anak DOC. Dan kita akan hantar ke tempat penternak. So kalau nak, just call saya, kita boleh sediakan. Okey, itu saja. Sekiranya para penternak suka saya punya video, cuba like, share, subscribe